Jadi cikgu akan sambung pula soalan 4, 5 dan juga 6. Okey, untuk soalan 4 iaitu soalan menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Okey. Maka, okey, seperti biasalah, potong perkataan yang tidak diperlukan. Maka, sembah temenggung, daulat tuanku, Patik sendiri masuk berkawal. Okey, dekat sini Patik sendiri akan masuk untuk berkawal. Maka buang, temenggung pun buang, bermohon kembali ke rumahnya. Temenggung memohon, bukan bermohon tetapi memohon. Memohon izin untuk kembali ke rumahnya. Okey. Okey, dan sini, dan mengerah seramai, mengerahkan, maafkan cikgu, Allah tulisan, mengerahkan seramai 500 orang hambanya. Okey, cikgu rasa cikgu tak boleh buat macam ni. Sekejap ya. Okey, cikgu dah salin jawapan siap-siap untuk kita lebih mudah lah nak bincang. Okey. Okey. Temenggung. Okey. Temenggung pun memohon kembali. Okey, tukar kepada temenggung memohon. Memohon kembali. Cikgu tukar warna ni lah. Okey. Memohon kembali izin. Memohon izin untuk kembali ke rumahnya. Dan, okey, ada perkataan dan di sini dan mengerahkan seramai, okey, segala hambanya ni buang. Seramai 500 orang hambanya. Kat sini ada hambanya. Perkataan hambanya ni bawa ke sini. Lengkap bersenjata. Okey, setelah hari malam, maka Kertalasari pun masuklah ke dalam kota. Apabila, bukan setelah hari malam, apabila malam menjelma. Apabila malam menjelma, perkataan maka dibuang. Kertalasari pun masuk ke dalam kota. Maka dibuang. Didengarnya imbuhan salah. Maka dia mendengarnya ni, dia mendengar bunyi orang berkawal dan bunyi lembing perisai gemeretak. Okey, gemeretak ni bermaksud dentingan. Dentingan, lembing serta perisai seperti hujan. Seperti hujan sedang menimpa atap. Okay. Maka dibuang. Kertalasari pun membaca pustakanya. Pustakanya maksudnya jampinya. Lalu tak payah ia berjalan pada tengah orang banyak. Okey. Di tengah-tengah orang ramai. Di tengah-tengah orang ramai itu. Dan terus lalu ni tukar kepada dan. Terus masuk ke dalam rumah bendahara. Masuk ke dalam rumah bendahara. Okey, inilah yang betulnya. Okey, jap. Okey, gemeretak ni bermaksud bunyi seperti hujan menimpa atap. Sebab tu tiba-tiba ada perkataan atap. Jangan terkejut tau. Dia memang gemeretak ni membawa maksud dalam bahasa Melayu standard bunyi hujan. Tahu tak kalau bunyi hujan menimpa atap. Okey, bila bunyi hujan kena kat atap kan akan bunyi macam kamu tahu kan macam titik-titik macam tu. Tapi kalau hujan tu lebat bunyi dia lebih kuat lah maksudnya. Faham ya? Okey. Okey, seterusnya kita sambung pula kepada soalan 5. Baca dialog di bawah dengan teliti kemukakan. Dia minta arahan soalan 2 je.
yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam dialog tersebut. Disebabkan markahnya 4, jadi 2 peribahasa, 1 peribahasa mendukung 2 markah. Okey? Kita tengok. Farhan, kamu kelihatan murung. Ada sesuatu yang mengganggu fikiranmu? Okey. Syarikat tempat aku bekerja sedang mengalami masalah yang agak serius. Dalam keadaan syarikat yang tidak menentu ini, ada pula beberapa individu yang cuba mengambil kesempatan. Sungguh tidak bertanggungjawab tindakan mereka itu. Pasti sukar untuk kamu menghadapinya. Memang sukar. Tambahan pula, keretaku baru sahaja mengalami kerosakan yang besar. Kos pembaikannya juga sangat mahal. Bertimpa-timpa musibah yang kamu hadapi ini. Kerap kali aku mendengar masalah kerosakan akibat pembelian kereta terpakai ini. Teringat kata-kata ayahku dahulu, sekiranya ingin membeli sesuatu barangan, eloklah pilih yang berkualiti walaupun harganya mahal. Okey, untuk yang ni. Okey, yang peribahasa pertama yang kita boleh masukkan adalah untuk ayat dalam dialog intan ni, bertimpa-timpa musibah yang kamu hadapi ini. Kita boleh bagi peribahasa. Pertama sekali, sudah jatuh ditimpa tangga pula. Sudah jatuh ditimpa tangga. Atau sudah basah kehujanan. Yang kedua, dalam dialog yang sama juga, iaitu kata-kata nak beli, belilah yang berkualiti walaupun mahal. Okey. Peribahasanya adalah Allah membeli menang memakai. Allah membeli menang memakai. Okey. Dan yang terakhir, untuk dialog Farhan, iaitu ada pula beberapa individu yang cuba mengambil kesempatan. Peribahasa yang sesuai adalah menangguk di air keruh. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 6. Okey, untuk soalan nombor 6, bahan 1, rumah warisan. Okey, kita tengok dalam perenggan rumah warisan. Okey, rumah warisan ni rumah. Secara logiknya merupakan kediaman, tempat tinggal. Jadi warisan pula turun-temurun, peninggalan dan juga pusaka. Jadi bolehlah tempat tinggal turun-temurun ataupun kediaman pusaka. Kediaman peninggalan. Rumah peninggalan. Macam tu. Okey. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan fungsi-fungsi rumah bumbung. Fungsi-fungsi bumbung rumah, maafkan saya. Okey, 3 markah boleh 2 atau 3 isi. Cikgu cadangkan 3 isi. Okey, mari kita tengok. Okey, isi yang pertama adalah membolehkan pengaliran air hujan dengan cepat. Yang kedua, membenarkan laluan angin untuk penyejukan rumah. Yang ketiga, menangkis sinaran langsung cahaya matahari daripada mengenai dinding. Dan yang keempat, memberikan perlindungan kepada dinding dan pembukaannya daripada tempias hujan. Bagi bahan kedua, ada 2 isi saja, iaitu melindungi bangunan daripada dimasuki hujan, panas, angin dan habuk. Dan yang kedua, menstabilkan suhu di dalam bangunan. Okey, seterusnya. Seni bina dan reka bentuk di rumah tradisional di Malaysia sangat unik dan cantik. Namun, rumah tradisional ini kebanyakannya terbiar begitu saja. Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan perkara itu berlaku? Pertama sekali, pewaris rumah sudah membeli rumah lain di bandar atau tiada pewaris atau jarak yang jauh. Reka bentuk rumah tersebut dianggap kuno. Yang ketiga, dikaitkan dengan unsur-unsur mistik. Kos baik pulih yang tinggi. Kos penyelenggaraan. Tinggi. Dan yang terakhir, perebutan harta. Konflik dalam keluarga. Okey. Ini antara jawapan untuk soalan 6 3 Roman. Okey, kita tengok soalan 6 4 Roman.
Ibu anda mewarisi sebuah rumah pusaka yang reka bentuk seni binanya sangat cantik serta unik. Ibu anda telah menyatakan hasratnya untuk membaik pulih rumah pusaka tersebut dan menjadikan rumah pusaka itu sebagai inap desa. Sebagai seorang anak yang prihatin, bagaimanakah anda dapat merealisasikan hasrat ibu anda itu? Okey. Kita tengok macam mana. Okey, pertama sekali kita kenalah upah kontraktor. Mengupah kontraktor. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya interior designer. Dalam bahasa Melayu, pereka hiasan dalaman. Okey. Yang kedua, membuat pencarian tentang hiasan yang terkini. Yang ketiga, mencari sumber kewangan. Pembiayaan ni macam sponsor, macam bantuan lah. Sama ada ambil loan ke daripada bank untuk kita nak baik pulih sebab kan mahal. Mendapatkan bimbingan dengan individu yang lebih berpengalaman. Contoh, kita boleh tanya engineer macam mana nak ubah suai ataupun menambah baik dalaman, which is contoh elektrik, saluran air, macam mana kita nak betulkan. Jadi untuk yang tu, dia punya pertama sekali kita kena mendapatkan bimbingan daripada orang yang dengan individu yang lebih berpengalaman. Okey, membantu mengemas atau menghias rumah tersebut. Okey. Okey, jom kita sambung soalan 7. Kita tengok. Berdasarkan bahasa 1, nyatakan yang sikap yang ada pada Mat sebagai seorang peniaga. Okey. Pohon nyur di halaman rumah Pak Yasin kelihatan seperti melambai-lambai apabila ditiup angin. Baguslah macam tu, Mat. Kau mempunyai sikap yang terbuka dengan pelanggan, puji Pak Syuib. Sejak daripada kecil lagi, kau dah menunjukkan minat untuk berniaga. Sikap rajin menolong arwah ayah kau di kedai ini juga wajar dicontohi. Inilah jawapan untuk soalan 7 Roman 1. 1 Roman. 1 Roman. Ada 2 isi. Ini sahaja. Okey, seterusnya. Dengan merujuk semua bahan, bagaimanakah peniaga dapat mengekalkan pelanggan? Okay, yang kita tengok. Di kedai ini juga wajar dicontohi. Pak Hashim pula, arwah ayah yang mendidik saya supaya mempunyai sikap yang sedemikian. Kalau kita nak pelanggan kekal lama dengan kita, kita hendaklah banyak bersabar. Jangan bersikap kasar dengan mereka. Sentiasalah menunjukkan kemesraan dan tersenyum walaupun ada kepenatan melayan ragam dan karena mereka. Jelasnya lagi dengan penuh panjang lebar. Okey, ini merupakan jawapan untuk soalan 2 Roman 1, 2, 3. Okey. Kita tengok dekat ni pula bahan 2. Seni perniagaan. Perniagaan bukan sekadar jual dan beli. Ia seni menawan hati bermula dengan niat yang murni, moga berkembang ke serata negeri. Pelanggan itu nadi berniaga, senyuman ikhlas, jadikan budi. Layanan baik penambat setia agar mereka kembali semula. Barang dijual biarlah berkualiti. Okey. Ini merupakan jawapan untuk 2 Roman 1, 2, 3. Jadi ada 6 jawapan.
Pilihlah 2 atau 3. Okey, kalau yang ni kita kena ubahlah kepada ayat bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu biasa. Senyuman, menjadikan senyuman ikhlas. Menjadikan senyuman yang ikhlas sebagai budaya. Seterusnya, memberi layanan yang baik. Yang ketiga, menjual barangan yang berkualiti. Yang berkualiti. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan 3 dan juga 4. Soalan kebat. Kempen beli barang buatan Malaysia, inisiatif kerajaan, galakkan rakyat beli dan sokong produk keluaran tempatan. Apakah kebaikan pelaksanaan kempen tersebut? Apa kebaikannya? Kebaikannya yang pertama adalah membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Pekerjaan kepada rakyat. Yang kedua, meningkatkan semangat patriotik. Yang ketiga, meningkatkan kualiti produk tempatan. Membantu usahawan tempatan. Yang kelima, meningkatkan atau memajukanlah ekonomi atau IKS. Yang keenam, menjimatkan perbelanjaan keluarga. Menjimatkan, sebab yelah biasanya barang dekat apa nama tempat ni? Kempen beli barang buatan Malaysia ni lebih murah. Menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Dan yang terakhir, meningkatkan imej negara. Imej negara. Titik. Okay, kita bincang pula soalan nombor 4 Roman. Okay, untuk soalan yang ni. Sebagai pengerusi kelab usahawan di sekolah, anda mendapati semakin ramai murid tidak berminat untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Anda bercadang untuk menganjurkan hari keusahawanan bagi memupuk minat murid dalam bidang ini. Apakah persediaan-persediaan yang perlu anda lakukan untuk memastikan program tersebut dapat dilaksanakan dengan jayanya? Pertama sekali adalah tubuhkan. Kena kata kerja. Melantik jawatan kuasa. Macam cikgu cakap tadi lah, kalau nak buat apa-apa program lah, ini tips. Kalau sebab cikgu memang soalan SPM yang nombor 4, terutamanya 7 Roman 4, memang kebiasaannya akan bagi satu jawatan kat kamu. Sama ada sebagai seorang anak, sebagai seorang pengerusi program, pengerusi mesyuarat atau apa-apa sekali. Pertama sekali adalah untuk melantik jawatan kuasa. Melantik ahli jawatan kuasa. Tapi tengoklah juga, kalau macam anak tu takkanlah nak kemas rumah, kamu nak lantik ahli jawatan kuasa. Tak. Fikir logik lah. Kalau macam nak buat program. Nak buat program apa-apa mesti kena lantik ahli jawatan kuasa. Takkan kamu nak buat seorang, betul tak? Menjalankan kajian berkaitan minat murid. Ataupun soal selidik lah. Boleh buat Google Form berkaitan minat murid.
meminta nasihat daripada guru penasihat. Biasanya kalau nak buat apa-apa program memang akan ada penasihat lah. So mintalah nasihat sebab mereka lebih berpengalaman. Yang keempat, mempromosikan program melalui pelbagai media. Boleh guna media sosial, boleh menempel poster di sekolah, boleh juga pada perhimpunan pagi buat announcement. Buatlah announcement. Cakap yang kita akan adakan ni, minta guru penasihat ke, pengawas ke. Yang kelima, kita boleh menjemput usahawan ataupun pempengaruh yang berjaya. Contoh Khairul Amin, bolehlah kita jemput. Yang keenam, merancang kewangan ataupun mencari dana lah. Cari dana. Dan yang ketujuh, mestilah menyediakan kertas kerja. Okay, ni pun tips juga tau. Ada benda yang korang, maksudnya jawapan tu memang boleh jadikan untuk soalan lain. Kertas kerja. Okay. Melantik jawatankuasa, dana, kertas kerja. 3 ni, kalaulah untuk soalan SPM sebenar, mereka bagi situasi untuk awak jadi pengerusi dan nak laksanakan sesebuah program. 3 benda ni boleh digunakan sebagai isilah. Kalau dah memang tak tahulah, tak ada idea sangat, 3 benda ni boleh digunakan. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk dalam video inilah. Terima kasih.